Okey, jom kita fahamkan satu konsep penting dalam bisnes, diskaun niaga. Pernah terfikir tak macam mana peniaga dapat harga lebih baik? Selalunya, inilah jawapannya. Senang cerita, ia adalah potongan harga dari pembekal terus masa kita buat belian. Ada 3 ciri utama. Ia dari pembekal, untuk galakkan beli pukal dan ada dalam invoice. Jadi, apa tujuannya? Nak galakkan pembeli beli dalam kuantiti yang lebih besar. Itu je. Prinsipnya senang je. Lagi banyak barang dibeli, lagi tinggi diskaun yang boleh dapat. Okey, jom kita tengok contoh sebenar dalam invoice. Macam mana rupanya? Okey, pertama sekali kita mulakan dengan jumlah harga asal barang. Katakanlah dalam contoh ni jumlahnya RM2,200. Lepas tu, tolak diskaun niaga 10%. Jadi, jumlah potongannya adalah RM220. Bila dah tolak, barulah kita dapat harga akhir untuk dibayar. Jadi, harga akhirnya cuma RM1,980. Tapi, adakah semua diskaun niaga ni sama? Sebenarnya tak. Ia boleh jadi berdasarkan volume, iaitu kuantiti, atau berdasarkan nilai, iaitu jumlah harga belian. Jadi, bila dah tahu semua ni, sebagai pembeli ataupun jual, macam mana anda nak guna info ni?